hidup ni satu ujian. Mana yang lebih kita cintai? Allah atau dunia ni? Allah atau diri kita? Cinta tanpa pengorbanan adalah pembohongan. So kita kena berkorban. Kita nak korban untuk siapa? Untuk suami, untuk isteri, untuk anak-anak. Pengorbanan itu terlalu rendah nilainya. Tapi apa salah kita berkorban hidup dan mati kita hanya untuk Tuhan? Baik, Assalamualaikum, salam sejahtera, hari baik, bulan baik. Waktu ini macam biasa kita kembali dalam podcast Hidup Ini Keras. Saya Natasha Aimi. Dan saya Arif Muhammad. Hari baik, bulan yang baik, kita jemput tetamu kita yang baik-baik sahaja. Pastinya pengalaman yang dikongsikan, pengalaman yang cukup baik, cukup indah. Kita akan dapatkan inspirasi dan kita jadikan juga sebagai aspirasi untuk saya, untuk Tasha dan tetamu kita dan semua yang mengikuti kami di podcast Hidup Ini Keras. Betul tu Arif. Hari ini kita akan bawakan seseorang, namanya tak asing tau, dalam industri beliau ini sendiri. Okay. Namun kita hari ini nak berkongsi dengan beliau ni adalah dari sisi lain. Sebab kalau kita sebut nama beliau memang kenal dah. Jadi mungkin kalau kita sembang mungkin lebih kepada nasihat kan ya, dengan dakwah-dakwah beliau. Tapi hari ini kita akan bertanyakan beliau dari satu sisi lain yang saya rasakan ya mungkin ini salah satu daripada fasa kerasnya hidup beliau. Betul. Sebab tajuk kita Hidup Ini Keras, kita nak tanya soalan-soalan yang keras. Sebab soalan keras inilah yang membawa pengajaran kepada kita semua. Tanpa lengahkan masa Tasha, kita perkenalkan tetamu kita yang cukup istimewa sekali, cukup membuatkan saya terharu. Beliau menerima kita punya jemputan. Tepat sekali. Ustaz Hanafiah Abdul Malik. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita dimaklumkan dan seperti yang kita tengok juga bila kita search Google kan, Ustaz Hanafiah Abdul Malik lebih dikenali dengan panggilan Ustaz Hanafi. Ya, jadi kita nak panggil Ustaz Hanafi ke Ustaz Hanafiah ni? Baik. Okey. Baik Ustaz. Apa pun kita nak ucapkan jutaan terima kasih Ustaz di atas kesudian. Kita pun dapat tahu hari ini Ustaz kurang sihat tapi tetap juga meluangkan masa bersama dengan kami, dan lepas ni pula akan pergi ke beberapa lagi sesi program-program lain. Baik Ustaz, terima kasih sangat dan kami juga menghargai masa, pengorbanan masa untuk yang Ustaz berikan. Baik, dan kita nak tanyakan kepada Ustaz sebenarnya sedikitlah Ustaz, mungkin pada waktu ini sekarang ni Ustaz tengah busy buat apa ni? Alhamdulillah, pertama sekali saya hidup lagi. Alhamdulillah. Even you are the richest man in this world, you cannot pay to Allah to stay in this world one more day when your time come. Tak ada siapa yang mampu bayar pada Allah untuk hidup satu saat lagi. Betul Ustaz. So syukurlah dengan nikmat hidup ini. Dan saya disahkan kanser pula pada 31 Januari 2017. Doktor kata setahun lagi. Alhamdulillah sampai hari ini hidup lagi. So saya selalu beritahu apa yang saya buat, mengabdikan diri pada Allah Ta'ala. I just try my best to make my God happy. I try my best to make Allah happy. Allah happy bila kita taat, Allah marah kalau kita maksiat. Wallahu a'lam. Baik. Allahu akbar. Jawapan yang pertama pun buat saya terharu dah. Betul macam menonton televisyen tengok ceramah ustaz. Tapi Allah marah kalau kita maksiat, Allah happy kalau kita taat. Okey. Baik, Ustaz, 31 Januari 2017 Ustaz tahu tiba-tiba dapat kanser. Itu kali pertama tahu. Esoknya 1 Februari terus buat pembedahan. Okey, kita tak nak tanya lebih-lebih, terus kepada saat tu Ustaz. Macam mana momennya? Masa doktor beritahu kanser, saya beritahu jangan beritahu isteri saya. Kalau dia korek juga rahsia tu, saya kata beritahu stage 1. Sebenarnya hakikatnya stage 4. Sebab saya tak suka, kami ni saya dididik dengan sekolah dan asrama tentera. So kita tahu perang ni dipanggil, ada satu istilah, panic is the first killer. Orang panik ni dia dah mati awal lah. Dia dibunuh oleh diri dia sendiri. So Ustaz tak nak dia panik, Ustaz tak nak panik. Dia doktor beritahu kanser, Ustaz sebut Alhamdulillah. Itu pertama. Alhamdulillah ya Allah, Alhamdulillah ya Rahman, Alhamdulillah ya Rahim. Dalam juta-juta orang dalam dunia kau pilih aku kena kanser.
Berkasih ya Allah, mudah-mudahan kau gembira dengan apa yang kau beri kepada aku. Berilah kekuatan pada aku untuk berlaku taat. Itu satu. Nombor dua, besok pagi itu doktor beritahu nak operation daripada atas dada hingga ke bawah pusat, dan ketika tu lebih kurang 5 jam lebih dalam operation theater. Kanser tu besar ketayak. Masya Allah. Berat dia lebih kurang 1 kilogram. Seketul. Limfoma tu di bahagian perut sebelah kiri saya, keadaan saya. Dan yang lebih dahsyat, doktor terpaksa potong usus saya 1.4 meter, lebih kurang 1 depa lebih. Ya. Dan kemudiannya Masya Allah, kanser tu merebak sampai tengkuk. Sampai hari ni agak sakit sikit. Jadi doktor pun beritahu saya koma 4 hari. Lepas tu 10 hari di hospital, belajar jalan balik. Dan Masya Allah, tabarakallah, lalu kemoterapi. Lalu kemoterapi ni satu benda yang pada Ustaz mencabar. Dengan sakit dia. Siapa pernah kena demam denggi, Ustaz umpamakan kemoterapi ni demam denggi kuasa 3. Allah. Siapa pernah rasa demam denggi tu bukan kuasa 2, kuasa 3. Tersadai, tersidari, melepek, lemah, letih. Kita nak angkat kepala daripada bantal, rasa otak kita melekat di bantal. Bayang sakit tu. Bunyi-bunyi yang bising menyebabkan kita baran. Kita akan jadi marah. Kita tak selesa sebab kita sakit. Jadi nasihat Ustaz secara ringkas, fahamilah sakit kanser. Mereka tak boleh panas, mereka tak boleh tak boleh stres, mereka tak boleh bising, mereka tak boleh, banyaklah benda yang tak boleh. Mereka tak boleh terasa hati sebab mereka ni memang nak mati. Kebanyakan pesakit kanser nak mati sebab tak tahan lalu kemoterapi ataupun radioterapi ataupun tak lalu. Pergilah ke IKN, kita dah lalu dengan jumpa dia orang. Kebanyakan pesakit kanser akan minta tolong pada Ustaz. Ustaz, doakan saya matilah Ustaz. Saya tak nak menyusahkan orang. Saya tak nak menyusahkan isteri, anak atau tak nak. Biarlah saya mati, mudah sikit hidup mereka. Wallahu a'lam. Masya Allah, ya. Itu dia, bukan mudah kan. Dalam kesihatan ni kita rasa harta yang termahal juga bila hidup kat dunia ni Ustaz kan. Benar. Baik Ustaz, dan Ustaz sendiri yang berkongsi sebab Ustaz ni melalui kan sakit dalam proses nak baiklah ya daripada penyakit kanser ini sendiri. Jadi Ustaz sendiri bagaimana untuk terus kekal positif melalui situasi itu? Sebab rancangan ni pendek, Ustaz pendekkan saja. Ya. Ustaz ada buat formula untuk semua pesakit kanser di luar sana. Ingat formula ni 5S 2Z. S yang pertama, syukur. Bila doktor beritahu kena kanser, Ustaz sebut Alhamdulillah. The power when you say Alhamdulillah. Wallahi, jiwamu akan jadi tenang, hatimu akan menjadi lapang. Firman Allah, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Siapa syukur, Allah tambah nikmat. Allah tak pernah berbohong. Yang pembohongnya kita. Banyak kali kita bohong Allah dengan taubat kita. Lepas tu kita buat balik. Jadi Allah tak pernah bohong. Apa yang tertulis dalam Al-Quran, Allah akan laksanakan. Ustaz dah rasa dah. Alhamdulillah, Allah bagi macam-macam lah hidup Ustaz. Siapa syukur, Allah tambah nikmat. Yang kedua, jangan sangka baiklah. Kita kena sangka baik pada Allah Ta'ala. Qala Rasulullah, qala ta'ala, anna abda zanni abdi bi. Ikut Allah ni, dia ikut sangkaan hambanya. Kan? Fikiran kita macam magnet. Kalau kita fikir benda yang positif, benda positif datang. Kalau kita fikir benda-benda yang negatif, negatif datang. So nasihat Ustaz, simple je, sangka baik. Allah ikut sangkaan hambanya. Bila Ustaz kena kanser, Ustaz sebut Alhamdulillah. Keduanya, Ustaz sangka baik. Sangka baik ni apa jadi? Sangka baiknya agaknya mesti ada sesuatu yang besar Allah nak beri pada aku. Dia macam tu. Jangan kita komplain ke Allah, orang yang sangka buruk. Apalah dosa aku? Aku tak isap rokok. Suami aku yang isap rokok. Aku yang kena BC, breast cancer. Kenapalah aku yang kena kanser, sedangkan suami aku ni jahat, tak solat, dia tak kena pula. Kita akan fikir negatif. So, sangka baik pada Allah. Mesti ada sesuatu yang besar Allah nak berikan pada kita. Tak di dunia, mungkin dalam syurga.
Yang ketiga, S adalah solat. Jaga solat lah. Sakit kanser di luar sana, kita dah nak mati dah. Jadi solat lah. Walaupun tak larat. Ustaz tahu kemoterapi menyebabkan kita tersidai, tersadai. Nak tidur tak boleh, nak bangun tak larat, nak lidah kita sentiasa rasa pahit. Minum air putih, minum air manis pun rasa pahit. Jadi apa Ustaz nasihatkan? Basahkanlah lidahmu dengan zikirullah, minta doa pada Allah untuk solatnya. Sebab kita tak nak mati dalam keadaan tak solat. Ingat perkara pertama dihisap, nanti solat. Dan yang ketiga, jangan lupa, yang keempat selepas solat, iaitu apa dia? Sedekah. Ni Ustaz buat lah. Ada satu kisah, Ustaz ni pergi ke Masjid Hairiah Seri Gombak. Ustaz tak ada duit. Lalu kemoterapi duit habis. Ini penyakit bukan penyakit murah. Ini penyakit bukan penyakit mudah, kanser. Ramai orang kaya jadi fakir miskin sebab kena kanser. Jual itu, jual ini. Ustaz bukan orang miskin. Ustaz rumah besar, kereta, rumah, motor semua besar. Tapi bila kena penyakit ni, tak ada insurans, naas kita. Insurans pula cover lebih kurang 100k saja. Dia tak cover semua. Jadi apa berlaku? Terpaksalah jual motor, jual apa. Satu pagi Ustaz tengok di Masjid Hairiah Seri Gombak, dia buat tabung wakaf aircon. Ustaz korek duit apa, duit shilling, duit tu je yang ada. Ustaz sedekah, wakafkan aircon tersebut, duit shilling tersebut dalam tabung tu dengan niat. Ustaz ni sorry Ustaz selalu cakap dengan arwah mak Ustaz, cakap monolog lah. Saya cakap, ya Allah, ni untuk arwah mak. Mudah-mudahan mudah-mudahan mak sejuk kat sana. Mak rehat di alam barzah. Abang tak rela mak kena pukul, kena palu kat sana. Ya Allah, masukkan ibu aku ke dalam syurga. So, Masya Allah, sedekah tu best. Happy. Lepas sedekah tu, duit memang tak ada. Kat rumah saya ajar anak-anak saya puasa. Anak 9 orang. Saya ajar anak saya puasa Isnin dan Khamis. Jangan minta sedekah kat orang lain. Isnin, Khamis. Jom kita boleh jimat. Pagi makan sekali, malam makan sekali. Jimatlah. Jadi kuasa Allah Ta'ala. Lepas je saya sedekah tu, lepas subuh tu dapat panggilan. Panggilan apa? Buat motivasi. Buat training. Ustaz ada syarikat Al-Iman Motivation and Training. Kita buat training. Dah lama tak ada. Dapatlah job besar sikit. Dapatlah tampung kehidupan ni. Dan Masya Allah, sedekah ni menyebabkan rezeki kita murah. Percayalah, sedekah itu menghapuskan dosa seperti air memadamkan api. Kita kena kanser ni sebab banyak dosa. Maka sedekahlah. Bila dosa dah habis, insya Allah penyakit kita pun semakin sihat. Dan S yang seterusnya adalah seimbang. Dulu Ustaz workaholic, sampai hari ini pun workaholic kan? Sebab I get second chance. Saya dapat peluang kedua, Allah hidupkan saya. Saya takkan main-main lah dalam fasa kedua ni. Kalau boleh nak mati dalam keadaan beribadah, mati dalam keadaan berdakwah. Itulah cita-cita saya. Dan apa berlaku, Masya Allah, kita seimbang dari sudut pemakanan. Dulu melantak memang habislah. Kita bikers, mana ceruk dalam hutan ni kita tak tahu. Dekat bandar mana yang kita tak tahu tempat makan yang sedap. Tapi kena jagalah bab makan. Dulu mungkin Ustaz ni kena kanser sebab nafsu makan Ustaz terlalu membuak-buak. Selera pagi, petang, siang, malam makan. Dan Ustaz suka fast food. Fast food mean fast die, fast sick. Careful. Jangan makan benda-benda yang muda lagi, tak kena kanser bolehlah belagak. Satu hari nanti kena baru tahu langit ni tinggi rendah. Dan kemudiannya Masya Allah, Tabarakallah, 2 Z. Z pertama zikir, Z kedua ziarah. Zikir lah. Zikir apa Ustaz amalkan? Pertama, istighfar 1000 kali satu hari, selawat 1000 kali satu hari. 1000 tu bukan makna 1000, tapi banyak kali. Dan seterusnya tuan-tuan, Z yang terakhir ziarah. Walaupun Ustaz sakit, Ustaz pergi ziarah orang sakit. Sampai hari ini Ustaz amalkan. Sebab kalau kita ziarah orang sakit, kita dapat doa 70,000 para malaikat mendoakan kebaikan untuk kita.
Kalau kita jumpa ustaz tu jampi air, bismillahirrahmanirrahim, dia jampi-jampi, dia tiup pada air tu, kita minum air tersebut, sembuh penyakit kita. Kuasa Allah Ta'ala. Ustaz pun manusia, tak lepas daripada dosa dan maksiat. Tapi kalau kita ziarah orang sakit, kita dapat doa 70,000 para malaikat daripada pagi hingga petang. Kalau kita ziarah petang, daripada petang hingga pagi, 70,000 para malaikat ni tak pernah buat dosa. Mustahil doa dia tertolak. Ustaz ni orang bodoh. Ustaz dengar, ustaz patuh. Jadi ustaz buat betul-betul ziarah orang sakit. Alhamdulillah sampai ini sihat. Tapi ramai dah orang yang sakit ustaz ziarah meninggal dunia. Ustaz dah rasa ziarah lebih kurang 3,800 orang pesakit kanser dan rata-ratanya telah meninggal dunia. Wallahu a'lam. Tergamam kita. Tergamam dan tak pernah puas dengar setiap kataan yang keluar tu. Ya, sebab itulah walaupun Ustaz sakit, sempat ziarah di IKN beribu-ribu pesakit kanser lain untuk dapatkan syafaat dan mungkin dosa-dosa kita gugur dengan cara kita ziarah. Berbalik kepada yang Ustaz kata, ialah sebelum Ustaz didiagnose kanser pun Ustaz dah aktif bagi ceramah, bagi motivasi, tapi diuji seketika, ujian tu singgah kat Ustaz seketika masa sakit. Sejauh mana Ustaz kalau Ustaz ingat job-job tu terpaksa ditarik balik, terpaksa kanser? Bila orang tahu je saya kanser, banyak syarikat-syarikat batalkan motivasi saya. Ceramah saya, universiti tolak. Dia kata kami lebih mementingkan aktiviti kami, program kami daripada kesihatan Ustaz. Minta maaf Ustaz. Dia orang tak tahu sepanjang Ustaz hidup ni belum ada satu ceramah yang Ustaz tak pergi walaupun dalam keadaan sakit. Baru lepas operasi lutut, Ustaz pergi daripada Hospital Tawakal ke Tanjung Malim, diceramah kat sana. Kawan-kawan papah operasi lutut, dengan lutut yang macam tu, naik atas van pergi. Allah. Masa Ustaz lalu kemoterapi hari keempat dekat Ampang Puteri, Ustaz lari daripada hospital sebab dah ceramah dekat Masjid Tentera Udara Sungai Besi. Ketika itu Panglima Tentera Udara tengah tunggu, kita orang pun pergilah salam. Dia orang tak tahu pun Ustaz Kim. Allah. Habis tu balik ke hospital kena marah. Tapi bila dia orang cancelkan ceramah tu, Allah, pernah Ustaz ceramah muntah darah, tengah buang kalau buang air besar pun keluar darah. Tapi Ustaz tetap pergi ceramah. Bila dah janji, tunaikanlah. Wallahualam. Badan memang penat, letih. Tapi bila cita-cita kita mati, cita-cita kita yang tertinggi adalah mati di jalan Allah, mati dalam keredaan Allah. Sebab tu jambatan ke syurga. Wallahualam. Baik. Arif, kita kena setting kita punya mindset ni, Arif. Kan ya, banyak sebenarnya tip yang Ustaz kongsikan ya bersama-sama dengan kita pada waktu ini kan, yang saya rasa sangat memberi inspirasi. Mungkin kita ada sakit kita mungkin demam, batuk sesama je. Sebab sakit kanser ni kan Tasha, dia bila kita sakit Ustaz di bahagian perut, kita duduk macam ni pun tak selesa, kita tidur pun tak selesa, berdiri pun tak selesa, end up kita akan pusing dalam satu rumah ataupun di tempat tu untuk hilangkan rasa sakit. Saya kena krem. Bahagian perut krem. Kalau bahagian kaki krem tengah-tengah malam, kita boleh gerak-gerak lagi kaki. Kalau perut krem, tak tahu nak buat apa. Tak tahu nak buat apa. Saya selalu cakap dengan Allah, bukan malam ni kan ya Allah, tunggulah malam lain. Saya selalu cakap betul. Baik. Ustaz, kalau kita tengok Ustaz punya proses kemoterapi dan sebagainya tu kan, berapa tahun sesi? 2 tahun. Tak lama sangat kalau kita ikut ke sini 2 tahun tu Ustaz. Perbelanjaan pula berapa banyak dah habis untuk saya tak pasti. proses rawatan? Semua kalau ikut kos semua rawatan dekat nak 800,000. 800,000 Dekat nak 800,000. Masya Allah. Kalau ikut apa yang Ustaz share tadi kan, jual motor, jual macam-macam lah saya jual. Janji, we do the best for people. Why not for us? Kenapa tak pada diri sendiri? Kita buat yang terbaik untuk suami, untuk isteri, untuk anak-anak. Kenapa tak bagi yang terbaik untuk diri kita sendiri? Now the right time untuk kita bagi terbaik untuk diri saya sendiri. Saya orang tanya kenapa tak pergi ke kerajaan? Bukan masalah tu. Masalah appointment saya lambat lagi. Terlalu lambat. Saya dah lalu pembedahan dekat
tawakal, maka saya buat pilihan. Hidup ni ada pilihan, kan? So saya pilih. Wallahu a'lam. Allah tolonglah, dah selesai dah semua. Alhamdulillah. Dan kalau macam saya mendengar sedih perkongsian daripada Ustaz kan, kita rasa je Ustaz ni diuji, hidup kita memang ada ujian ni Ustaz kan. Kadang dia dah uji, untuk okey sikit dia uji kembali. Tapi kalau kita lihat macam bila Ustaz dapat tahu Ustaz kanser, terus stage 4, esok terus dia kena buat pembedahan, kita rasa macam mungkin Ustaz punya graf tu di atas, tiba-tiba bom, terus drop ke bawah. Masa tu Ustaz, macam mana Ustaz melalui fasa itu dengan cara berfikir, emosi dan sebagainya? Okey, saya minta maaf. Saya mungkin tak berapa sihat minda saya. Ketika dia cakap kanser, alhamdulillah. Bila nurse datang beritahu besok pembedahan besar, risiko 50-50, doktor beritahu, saya kata, ya Allah, you know the best for me. Let's go. Buat je lah. Sebab sakit sebelum operation tu, kalau orang tengok, ya Allah, sakit lepas operation kurang sikit berbanding sakit sebelum operation. Sakit sebelum operation tu, daripada saya kalau baring tu, anak-anak ingat saya mati. Kalau saya baring tidur tu, dia orang ingat saya mati. Melepek terus? Melepek, tak bergerak, tak apa. Bayang, nak cakap, ya Allah, seminggu 3 kali demam, seminggu 2 kali batuk keluar darah, seminggu 2 kali buang air besar keluar darah. Tapi saya tetap pergi ceramah. Anak kita ramai. Masa yang sama, itu tanggungjawab kita. All out. Jadi alhamdulillah, saya tak ada. Bila doktor beritahu macam tu, nurse beritahu besok major operation, saya kata it's okay, alhamdulillah, and Allah know what the best for me. Itu je, saya macam itu je lah. Saya macam tak ada down. Saya tak ada down. Mungkin ni sebab latar belakang hidup saya daripada kecil, anak setinggan, anak orang miskin, melarat. Itulah kot yang menyebabkan saya kuat. Satu lagi sebab corporal kot. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jati diri luar biasa sikit kan. Tapi satu lagi Ustaz, bila kita didiagnose kanser ni, tapi pengalaman saya tak adalah sehebat Ustaz lah. Ustaz makamnya tinggi lagi. Dia satu, kita demam, kita akan kerap demam, kita sembuh demam, kita tak akan ada selera makan, badan kita akan susut. Ustaz, sebab saya tengok Ustaz dulu memang sihat sikit kan. Ustaz susut banyak mana? Saya daripada 130, hanya dalam masa seminggu saya turun sampai 75 kilo. 75 kilo? Saya tak tahu berapa banyak tu. 30 tambah lagi 25, 55 kilo. Seminggu? Dalam masa seminggu. 55 kilo tu. Baik. Ustaz, tadi Ustaz ada bagi tahu kan, kita kan, yelah, bila tahu kita dah sakit ni, macam-macam ni kita nak jaga kan Ustaz kan. Kalau dulu makan memanglah selagi tak kenyang tak berhenti pun juga kan. Kadang-kadang kenyang pun makan lagi. Jadi macam Ustaz sekarang dalam fasa ketika ini kan, Ustaz bagaimana? Dah memang totally sembuh ataupun bagaimana, dan apa usaha Ustaz hari ini? Saya disahkan bebas kanser, ataupun istilah yang tepat, sel kanser saya tu tak aktif. Dan bila-bila dia boleh aktif balik? Pada 1 Februari tahun lepas. Baik. Alhamdulillah, struggle lebih kurang 7 tahun lah berhadapan dengan ni. So masa sebelum bebas tu saya jagalah makan. Lepas bebas tadi mau makan cheating sikit lah. Lalai balik lah. Banyak cheating ke sikit lah. Banyak saya minum teh tarik dah apa semua. Dulu saya cut betul sugar. Dan alhamdulillah, isteri saya adalah penasihat pemakanan pesakit kronik. Dia, kalau kita balik rumah, kita rasa macam duduk lawat lah. Memang kerja dia penasihat makanan. Dia alhamdulillah, ramai pesakit kronik yang macam ni, jumpa dia ajar teknik makanan. Ada penyembuhan tanpa rawatan melalui jaga pemakanan dia. Apatah lagi pesakit-pesakit yang lain selain kanser, lebih mudah. Wallahualam. Sebaik Ustaz sebut pasal isteri tadi tu, saya nak flashback balik kepada yang Ustaz kata doktor bagi tahu Ustaz kanser, tapi Ustaz kata nak rahsiakan pada isteri. Macam mana momen isteri tahu tu Ustaz? Isteri tahu, dia tahu stage 1. Okey. Dan saya ni itulah, anak saya tanya, ayah okey ke? Dain Syafiqah tanya, ayah okey ke? Aisyah tanya, okey ke? Ayah okey je. Korang jangan sedih-sedih, tak ada apa. Saya berjenis macam itu. Saya boleh sorokkan keletihan, kesakitan. Senyum. Senyum. Saya pun tak tahu macam mana saya boleh senyum. Mak saya cakap, kau lahir
kau senyum. Kecil-kecil dah senyum. Saya dia cakap saya memang suka senyum. Dan itulah. Jadi kuasa Allah Ta'ala lah. Ini semua kuasa Allah Ta'ala. Jadi anak-anak saya semua tak panik. Tak panik, isteri saya tak panik, apa semua tak panik. Saya tak nak orang panik. Kan? Mati tu pasti. So why kita kena panik? Bukan panik yang patut kita ada. Ready. Are you ready for it? Let's go to see God. Let's go jumpa Allah Ta'ala. Itu pada pandangan saya lah. Wallahualam. Baik, Ustaz, saya ada tengok satu perkongsian dari Ustaz kan, ceramah Ustaz ni. Ustaz ada sebut satu ni, iaitu Ustaz kata korban ni berkait dengan cinta. Oh, best. Ya. Jadi saya rasa bila kita sakit ni, itu pun merupakan salah satu pengorbanan juga kan untuk kita kan, Ustaz kan. Jadi apa relate sebenarnya? Korban itu adalah satu cinta. Okey, hidup ni satu ujian. Mana yang lebih kita cintai? Allah atau dunia ni? Allah atau diri kita? Cinta tanpa pengorbanan adalah pembohongan. So kita kena berkorban. Kita nak korban untuk siapa? Untuk suami, untuk isteri, untuk anak-anak. Pengorbanan itu terlalu rendah nilainya. Tapi apa salah kita berkorban hidup dan mati kita hanya untuk Tuhan. Tuhan yang menciptakan cinta, Tuhan yang membisikkan rindu, Tuhan yang menumpahkan rasa, Tuhan yang melimpahkan bahagia. So all out bagi Allah Ta'ala. When you try your best to make Allah happy, Allah will give the best for your happiness. And for Allah akan send orang-orang yang best untuk happykan kita. Betul, buatlah. Tapi you try your hard to make your husband happy, what happen? Apa berlaku? Belum tentu dia appreciate kita. Kecewa lah pula. Kecewa. So now hidup ni pengorbanan. Kita kena clear and cut. My life, my wife, my kid, my home, my car, my career. Everything for you Allah. Kan? Itu je lah. Dapat yang itu enough. Kita baca dalam doa istiftah tu, kita baca tapi kita tak faham. And then easy to faham tapi hard to practice. It's not easy. Sorry Ustaz cakap bahasa Inggeris. It's okay. Internasional Ustaz. Betul. As long as kita faham, okay. Aduh. Baik. Sebab berbalik doa iftitah tadi, wa mahyaya wa mamati lillahi ta'ala. Maksudnya kehidupan kita semua untuk Allah Ta'ala, dan berbalik juga kepada hubungan kita dengan Allah. Hablum minallah jugalah Ustaz kan. Tapi saya rasa Ustaz, dalam ujian ada keberuntungan. Sebab kadang-kadang kita ni yang takut apa Ustaz? Tiba-tiba kita bawa kereta, kita meninggal. Kita tak ready. Tapi Ustaz kata, Ustaz dah sakit, Ustaz ready. Ustaz dah buat tu, buat ni, Ustaz ready. Jadi macam mana Ustaz tengok pada, saya rasa ini anugerah lah bagi kat Ustaz. Betul. Maybe untuk Allah sharekan. Allah nak saya sharekan supaya orang lain never ever give up. Allah akan ada. When Allah with you, you don't have any worry. Kalau Allah bersama kita, kita tak akan ada perasaan bimbang. Oi, best. Ustaz macam-macam Ustaz dapat lepas sakit. Ustaz teringin pergi ke Syria. Ustaz pernah tulis dalam Facebook, Ustaz nak pergi Syria. Allah hantar Ustaz ke Syria. 8 tahun Ustaz dapat masuk ke bumi Syria dalam kancah peperangan, dalam misi bantuan musim sejuk Global Ihsan Relief Malaysia. Dapat, best. Kat sana pula kita dah buat 4 buah masjid. Siapalah Ustaz ni? Tapi orang kesian kat Ustaz, dia bagi dana buat kat masjid. 4 buah masjid. Ustaz dapat pergi Amerika Syarikat, pergi ke United Nations Civil Society punya seminar, peringkat ke Utah, ke Washington DC. Semua tu Allah tunjuk, Hanafi, kau tahu tak, kau bersyukur aku bagi macam-macam nikmat. Ustaz jadi macam-macam duta produk. Ada yang paling gila lain Ustaz. Ustaz rasa, ya Allah, Ustaz amalkan istighfar banyak, Ustaz banyak selawat, banyak sedekah macam Ustaz kata tadi. Suatu hari waktu PKP, ada seorang kawan Ustaz, dia menghadiahkan motor. Ustaz kan kena cancel, Ustaz jual motor.
dia hadiahkan sebiji motor yang harga 189,000 on the road. Allah. Cash dia beli. Dia bagi ustaz. Apa lagi ustaz nak ragu-ragu tentang kekuasaan Allah Ta'ala? Siapa dapat rasa ni, dia rasa, ya Allah, best dia hidup ni, ya Allah. When you with Allah, bila kita bersama Allah, hidup ni sebenarnya best. Try. Nanti ni masih muda lagi, nanti dia akan naik stage. Ujian ni ada stage, sikit. Nanti kalau dah dapat konsep yang Ustaz cerita ni, you rasa best. Nikmat. Everybody looking for wonderful life. Ramai. Tapi dekat dunia ni tak ada wonderful life. Dalam dunia ni tak ada wonderful life. Yang ada meaningful life. I think alhamdulillah, terima kasih Allah, saya hidup bermakna dengan buat pahala sikit dan jasa. Mudah-mudahan Allah berkati hidup saya dan kita semua. Jangan kejar wonderful life. The real wonderful life in jannah, dalam syurga. Jangan gila lah nak dapat suami yang sempurna. Jangan nak cari isteri yang perfect. Jangan cari anak yang baik. Tak payah. Bukan itu. Itu takkan jumpa. Tapi kita boleh usaha. Tapi when you set your mind, I want to meaningful life. Khairun nas anfa'um linnas. Manusia yang terbaik, manusia banyak bagi manfaat pada anak, pada suami, pada isteri, pada tempat kerja, pada bernama, pada podcast, pada manusia, pada haiwan. Dia jadi best. Hidup ni best. Sebab meaningful life. Wallahu a'lam. Kita dengar pun rasa best Ustaz. Macam ni. Rasa macam mudah je bila Ustaz keluarkan ayat-ayat tersebut kan Ustaz kan. Tapi Ustaz ada sentuh juga kan tentang poor and rich mindset. Best. Ustaz. Jadi macam mana ni Ustaz ajar saya ni? Macam mana untuk macam mana? Banyak founder produk kat luar sana. Jangan tertipulah businessman, anak-anak muda kan yang pergi tahu hidup ni keras. Ustaz ringkas je. Hidup ni dia ada pilihan. Nak berjaya atau nak gagal. Nak ke syurga atau nak ke neraka. Nak kaya atau nak miskin. Dua pilihan. Pilihan di tangan kita. Kitalah yang memilih ni. Dan Allah akan tunjuk jalan. Kita pilih. Allah dah tunjuk jalan ke neraka macam mana, ke syurga macam mana. Kita kena pilih. So nasihat Ustaz, kita kena betul dalam otak. Ini cerita Ustaz minta maaf lah panjang sangat sembang. Tak apa. Okey dengar untuk kami tahu ni. Manusia ni ada mind, body and soul. Mind, akal, emosi. Body, tubuh. Soul, hati. Alright. Poor mindset, dia senang tertipu dengan benda murah. Ada sale beli. Benda ni murah. Kita tak perlu pun. Beli satu cukup. Tapi disebabkan murah, kita beli dua. Itu dah membazir. Ada free gift. Best beli. And then kita tak guna pun free gift tu. So jangan tertipu dengan benda yang murah. Dan adatlah 90% benda murah, mudah rosak. Dan benda yang murah sekali adalah dunia. Dunia ni murah je. Allah beritahu dalam sebuah hadis kursi, kalaulah dunia ni ada nilai sebesar sebelah sayap nyamuk, nescaya orang-orang kafir tidak akan merasa setitik air sekalipun. Ini gambaran saja. Tengok, Allah kata dunia ni tak ada nilai. So jangan pula kita tak kerja. Sekarang ramai orang ambil macam tu. Poor mindset, dia membeli. Dia suka shopping. Tengok berapa banyak handphone, iPhone kita ada, berapa banyak Samsung kita ada, berapa banyak Huawei ada. Dah rosak lah. Demam. Dan yang penting saya sampaikan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, iaitu kita ubah jadi orang yang dua.
rich mindset. First, dia tidak tertipu dengan dunia. Okay? Dia suka benda yang mahal. Benda yang mahal, akhirat. Apa dia buat? To make Allah happy. Wa ma khalaqtu jinna wal insa illa liya'budun. Tidak Allah jadikan jin dan manusia melainkan untuk ibadah. Everything dia buat to make Allah happy. Benda tu mahal. Yang nombor dua, ini dahsyat. Lifestyle. Lifestyle dia tak suka membeli, tapi dia suka melabur. Lifestyle ni Ustaz bagi formula 3P 1B. Lifestyle orang yang bertakwa. Takwa ni apa dia? Cinta. Ciri takwa, takut tapi taat. Simple je. Takut tapi taat. Orang yang bertakwa, orang yang mencintai Allah dan Allah mencintainya. Oh, best. Lepas tu, ciri orang bertakwa 3P 1B. P yang pertama, pemurah. Suka sedekah waktu senang atau susah. P kedua, penyabar. Sabarlah, belum rezeki aku. Kenapa dia je naik pangkat? Belum rezeki aku tu rezeki dia. P yang ketiga, pemaaf. Dunia ni sempit bagi seorang yang pendendam, tapi dunia yang sempit ni terasa luas bagi seorang yang pemaaf. Maafkanlah. Ramai sakit kanser, terutamanya wanita, diceraikan oleh suami di HKL, di IKM. Ramai sangat. Bila isteri kena kanser, isteri diceraikan oleh suami. Ramai. Anak-anak terbiar. Tapi Ustaz kata maafkanlah. Kita memaafkan bukan untuk mereka, tapi adalah untuk kita. Kita berhak mati dalam keadaan bahagia. Sisa-sisa masa yang ada, bahagia. Bahagia ni bukan tanggungjawab orang, tanggungjawab kita untuk bahagiakan diri kita. Dan last kali, Allah mencintai mereka yang suka melakukan kebaikan. Buat baik. Buat baik. Buat kesukaan. Baik ni. Orang dengar, orang ambil semangat, kita dapat pahala. So, apa dia? Itu cuba semak dalam Ali Imran ayat 134. Itu kisah ciri orang bertakwa. Wallahualam. Rasa macam nak pergi dekat Ustaz, nak peluk lagi sekali. Ustaz, saya nak tanya soalan lagi boleh? Okey, sila. Ustaz pernah tak melalui kan satu situasi di mana kita nak buat baik, kita ada niat untuk buat baik, untuk hasilkan sesuatu yang baik, jadi yang terbaik dan sebagainya, tapi ujian yang Allah bagi kat kita tu, kita lihat macam kenapa Allah memusnahkan usaha kita ni sedangkan kita tengah nak buat benda baik ni. Sebab kita di jalan yang salah. Ramai orang nak jadi jutawan, dia buat bisnes. Ada ramai orang tak jadi jutawan, yang jadi jutawan bukan dari perjalanan bisnes. Kalau macam tu semua orang jadi jutawan, semuanya bisnes. Kan gaya hidup seorang jutawan, jam, rambut dia punya lipstick, dia punya tudung, dia punya gaya, dia punya kereta, kan dia punya ni. Tapi kena ingatlah, tak perlu jadi jutawan pun Allah boleh bagi benda tu semua. So Ustaz ringkaskan saja, kadang-kadang kita buat usaha tu di jalan yang salah. Kita berada di jalan yang sesat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya Kau Tuhan kami sembah, hanya kepada Dikau kami mohon pertolongan. Show me the right way. Tunjukkan kami jalan yang lurus. Jalan orang yang Kau beri nikmat. Nikmat ni rezeki, jodoh dan juga keberkatan umur. Antara selain daripada agama, iman dan Islam. Faham So, kita cari rezeki tapi di lorong yang salah, di jalan yang salah. Maka Allah tutup jalan tersebut untuk menyebabkan kita bertambah kuat, kembali kepada Allah, dan Allah tunjuk jalan yang lurus. Kau kerja bernama ni, InsyaAllah sampai satu tahap kau akan berjaya. Ustaz ada satu cerita pasal ni. Kawan Ustaz ni, dia memang tak suka jadi cikgu, dia nak jadi businessman. Tapi cita-cita nak jadi jutawan. Di zaman dululah, masa tu Institut Perguruan Sultan Idris, IPSI. Belum ada UPSI lagi. So dia nak jadi cikgu. Mak dia paksa jadi cikgu. Dia tanya pendapat saya kata jadi cikgu. Aku nak jadi jutawan, aku nak buat bisnes. Aku tak suka mengajar, aku tak suka budak-budak. Jadi cikgu, saya cakap. Akhirnya dia kawan baik, dia jadi cikgu. Dan dapat jadi cikgu, kena tukar ke Sabah. Macam mana aku nak kaya ni? Kau pergi jadi cikgu. InsyaAllah rezeki kau Allah dah tetapkan dalam dunia cikgu.
kuasa Allah Ta'ala. Dia ni pandai mengajar matematik. Okey. Dan dia mengajar matematik pada anak Toki Balak. Toki Balak terkenal dengan nama dia sebab dia mengajar ramai anak-anak Toki Balak jadi kaya. Dan sekarang ni dia ada 17 pusat tuition di seluruh Sabah. Dan dia bukan sekadar jutawan biasa. Dia sangat kaya. Jalan yang lurus. Ramai orang sesat dalam mencari rezeki yang Allah telah tetapkan. Wallahu a'lam. Baik. Simple je sebenarnya formula dia tu. Tapi mungkinlah saya rasa mungkin kalau kita ni bila kita tak nampak dengan mata hati tu kan, mungkin kita akan menyalahkan keadaan. Tapi sebenarnya ada 1001 nikmat selepas itu. Betul. Kadang-kadang bukan kita tak berjaya, bukan kita tak cerdik, cuma jalan tu jalan yang salah. Kena cari jalan yang Siratul Mustaqim. Betul. Baik, Ustaz, satu juga bila kita cakap soal hari ni, kita tengok Ustaz alhamdulillah sel kansernya terhenti seketika. Okey, alhamdulillah. Ustaz pun makin sihat. Kita doakan supaya kesihatan akan berterusan. Amin, ya Allah. Cuma dalam banyak-banyak, ujian tu banyak. Ustaz dah cerita tadi beberapa kan. Di sebalik 1, 2, 3, 4, 5 ujian ni, kalau Ustaz boleh ingat balik, yang paling Ustaz rasa macam aku tak boleh hidup lagi ni, yang paling Ustaz rasa down, paling terendah Ustaz. Banyak. Ustaz ni anak orang setinggan. Anak orang miskin. Daripada kecil kena buli. Jadi bila kena buli ni, ya Allah, mungkin orang tak faham perasaan dibuli, diejek, miskin, bodoh, hodoh, busuk. Ustaz jalan kaki 7 km pergi ke sekolah Kelangit. Jalan tanah merah, kasut koyak, kasut merah. Sampai di sekolah kawan-kawan buli, baling kasut atas bumbung sekolah. Allah. Balik rumah kena sepak, kena terajang tu biasalah. Sampai di rumah Ustaz tak menangis pun. Tapi bila mak tanya, "Bang, kasut mana?" Kasut mana? Saya terus menangis, menjerai-jerai biji mata. Sebab saya tahu mak saya susah, ayah saya susah. Nak beli sepasang kasut pun susah. Saya minta maaf pada mak saya. Sekali mak saya peluk saya, dia tak marah pun. Ceritalah kena baling atas bumbung sekolah, kena ejek dengan kawan. Baru mak tahu. Mak saya pesan satu, "Abang, jangan jadi orang bodoh. Sebab orang bodoh akan menjadi santapan kepada orang yang lebih pandai." Start hari itu Ustaz belajar bersungguh-sungguh supaya dapat membela nasib ibu dan ayah juga keluarga. Alhamdulillah. Dan dalam dunia ni sebenarnya yang paling sakit apabila kita dibuli oleh manusia. Buli ni ramai orang menjadi gila kerana buli. Tapi buli ni juga boleh menyebabkan Ustaz alhamdulillah gagah, bangkit dari sakit, dan dia jadi satu manusia yang keras untuk hadapi hidup yang keras. Wallahu a'lam. Baik. Itu dia. Dia satu pengalaman yang kita rasakan, mungkin kita rasa kita melalui satu kehidupan yang sukar kan. Tapi bila kita tengok figura ini depan mata kita, kita tak sangka sebenarnya Ustaz melalui situasi seperti mana Ustaz kongsikan. Kan? Hebat Ustaz, handsome di kaca TV dan sebagainya. Tapi ialah kisah-kisah kasut sekolah pernah dibumbung. Itulah yang membuatkan Ustaz bangkit, hidup makin keras. Ustaz kena jadi keras sebab mak. Mak, kalau korang bergaduh dengan mak, hidup korang akan sui. Mak ni cuba tengok mak kita. Kau mak berapa lama dia duduk atas sejadah. Mak zaman dulu lah, mak sekarang carrier. Dia ingat dengan carrier dia anak-anak dia boleh berjaya. Tak. Mak kita menori getah, mak kita tanam sayur-sayuran, ternak kambing, ternak ayam. Bila dia duduk atas sejadah, lama dia zikir. Bukan lama, dia doa untuk kita. Ya Allah, aku ni miskin, ya Allah, aku tak boleh bagi banyak benda pada anak aku, ya Allah. Tolonglah ya Allah, jadikan anak aku ni anak orang yang berjaya. Ni kita berjaya ni sebab doa mak kita. Betul. Tapi Ustaz rasa kuat sebab mak. Mak ni pada saya ada seorang kawan nama dia Dr. Azizah Osman.
doktor kata dia akan matilah masa dia kena COVID tu. Tapi dia teks mak dia dekat Hospital Sungai Buloh. Dia teks, dia kata, mak, doktor kata abang tak ada harapan lagi lah nak hidup. Lepas tu mak dia kata apa, yelah dah down. Doktor dah beritahu macam tu, dia memang akan down. Semua orang doktor cakap kalau dia mati ni down. Apa dia cakap? Dia seorang pakar motivasi pun down. Apa berlaku? Dia hantar mesej pada mak, mak, doktor dah cakap macam ni. Mak dia keluarkan satu ayat motivasi yang luar biasa. Apa dia? Mak tak kira, mak nak anak mak balik juga rumah. Faham tak? Perkataan mak ni dia jadi macam api yang membakar semangat Dr. Azizan Osman untuk bangkit. I will fight it. Aku nak jumpa mak aku sebelum aku mati. Ini dia mak. Mak ni lain lah. Jangan buat main. Doa ibu, doa ayah lebih bagus daripada 100 orang wali Allah. Percayalah, doa lah. Tapi kita ni bila dah besar, dah berjaya, kita tak ada dalam doa. Kita doa untuk arwah mak dan ayah itu. Punya, ya Allah, jauh sangat kita daripada mak. Belum jadi mak, belum jadi ayah, tak faham apa saya cakap. Doa untuk anak-anak. Wallahualam. InsyaAllah kita selitkan setiap kebaikan. Yelah, mungkin kita tak baik sangat Ustaz kan, tapi insyaAllah di setiap kebaikan satu pun kita niatkan untuk arwah mak kita. Ustaz pun dah tak ada mak, saya pun dah tak ada mak, Tasha masih lagi ada mak. InsyaAllah segala kebaikan untuk mak kita lah. Satu juga yang saya respect ataupun saya kagum dengan Ustaz, sebab Ustaz boleh bangkit daripada keluarga dahulu, kita nak ubah kepada yang lebih baik. Dan kehidupan Ustaz alhamdulillah baik sedikit dan diuji dengan kesihatan pula lah. Tapi dari segi anak-anak Ustaz, 9 orang anak ni rezeki. Dan saya tengok Dain Syafiqah boleh dikatakan ikut jejak Ustaz, jadi pendakwah, aktif di media dan sebagainya. Ini juga mungkin Ustaz boleh katakan rezeki Allah jugalah. Okey, ini Ustaz cerita orang tanya apa rahsia kau Ustaz. Syafiqah dia hafal Quran umur 16 tahun. 30 juzuk Quran dia hafal dekat Madrasah Bulu Albab. Lepas tu Aisyah boleh hafal 20 juzuk Quran. Lepas tu Ain hafal dekat Madrasah Bulu Albab. Dia gemencih. Lepas tu dia sambung lagi untuk kuatkan syahadah dia. Lepas tu dia dapat belajar ke Jerman. Dan alhamdulillah anak-anak Ustaz yang lain. Apa rahsia dia? Ustaz kata tak ada rahsia. Kalau kita cakap kita ada rahsia, maknanya kita pandai. Ustaz tak pandai jaga anak, cuma Ustaz selalu doa pada Allah. Ya Allah, kau tahu aku dibodoh, ya Allah, aku tak pandai, ya Allah, tolonglah, ya Allah. Tolonglah jaga anak-anak aku ni supaya jadi anak yang lebih baik daripada aku, ya Allah. Itu doa. Doa ni, you need help from Allah. Every single thing. Jangan serah kita rasa kita berjaya sebab kejayaan kita, sebab kita punya kepandaian. Ustaz tak ada rahsia, cuma Ustaz cakap adalah doa. Doa, ya Allah, bagilah Syafiqah ni berjaya. Alhamdulillah. Tak lama lagi timbang cucu daripada Syafiqah. Alhamdulillah. Lepas tu yang nombor 2 tu insya-Allah kahwin bulan 9 ni. Dia pun dapat yayasan TM dan bekerja dengan TM. Anak yang nombor 3 belajar di Jerman, dah balik dah, dan kemudiannya belajar lagi. Anak yang keempat masih ni, anak yang keempat masih praktikal di UIS, Universiti Islam Selangor. Dan kemudiannya anak yang kelima meninggal dunia. Anak Ustaz meninggal dunia. Dia lahir 5 bulan 5 2005. Anak Ustaz kelima meninggal dunia pada 5 Ramadan. Ketika usia dia setahun 4 bulan. Orang datang ucap takziah. Ustaz cakap jangan sebut takziah lah, sebut tahniah. Kenapa? Anak kita masuk syurga, sebutlah tahniah. Kalau anak masuk universiti, berapa ekor kambing kita sebelah. Baru universiti, belum tentu syurga. Ni anak masuk syurga. Lepas tu anak, isteri Ustaz pun kata, tak sempat nak murung. Sebab Allah ambil apa yang Allah bagi kat kita kan. Tak sempat. Dan yang ke-6 hidup, tahun ni SPM. Yang ke-7 meninggal. Yang ke-7 meninggal juga 6 bulan.
Lepas tu yang ke-8 sekarang ni 10 tahun. Dia sekarang mendalami belajar tentang hafiz Al-Quran. Dia keluar sikit dari sekolah kebangsaan, pergi ambil hafiz Al-Quran. Dia cita-cita dia satu hari hafal 4 muka surat. InsyaAllah setahun ataupun 6 bulan dia kata dia target dia hafal 30 juzuk Quran. Lepas tu yang nombor 7 ni, nombor 9 tu adalah Muhammad last satu kononnya nama Muhammad, Nabi yang terakhir last lah. Alhamdulillah dia sekarang ni umur 9 tahun. InsyaAllah tak ada rahsia untuk mendidik anak-anak, cuma banyakkan berdoa. Doa ni Allah akan hantar jalan cara didik anak. Wallahualam. 2 dah menunggu di syurga Ustaz. 2 Alhamdulillah. Berapa Tasha lelaki seorang. Dia seorang di syurga Ustaz. Berapa lelaki berapa perempuan Ustaz anak? Anak 5 lelaki 4 perempuan. Seorang lelaki seorang perempuan dah meninggal dunia. Alhamdulillah. Menanti ibu dan ayah di sana. Ya. Baik, tu dia kan, saya perkongsian yang memang setiap sudut yang Ustaz kongsikan ni kan, saya mungkin hampir kalau lama lagi saya tak boleh bercakap dah ni Arif. Kan sebab apa, dia banyak bagi tazkirah saja untuk diri saya sendiri, saya pribadi juga. Ya Ustaz. Namun Ustaz kata sebelum kata kita berakhir ni lah Ustaz kan, mungkin Ustaz boleh kongsikan ya kepada semua penonton kita dekat podcast Hidup Ini Keras kan, apa sebenarnya yang perlu ya kita tanam dalam diri kita ni selagi hayat, selagi nyawa di kandung badan ni Ustaz. Hidup ini keras, tapi kita kena tegas. Tegasnya kita mesti senantiasa ikut perintah Allah. Jangan tertipu dengan tipu daya syaitan dan juga dunia. Janganlah kita berjaya sebab hinaan orang, tapi biarlah kita berjaya sebab kehendak Allah Ta'ala. Patuh. Ada orang dia nak kaya, dia nak tunjuk dia bahagia, dia menipu duit orang jadi scammer. Oh, patut tunjuk dia bahagia. Buat apa? Penipuan yang paling berkesan di akhir zaman adalah memakai pakaian agama. So hati-hatilah tuan-tuan. Nasihat Ustaz secara ringkas, jom pujuk hati kita. Ustaz pantun boleh tak? Sila. Sajak boleh. Jawab. Indah sungguh si bulan purnama, cahayanya sampai ke kampung Tanjung. Berceramah bukan untuk ternama, berdakwah bukan untuk disanjung. Pucuk pauh delima batu, anak 9 di tapak tangan. Biar jauh beribu batu, hilang di mata, dalam doa jangan. Kalau dengar kabar berita ke telinga tuan-tuan, Ustaz Nafi dah meninggal dunia, mati dah, so tolong doakan Ustaz dapat berehat di alam barzah. Dan Ustaz doa kita semua dapat berkumpul dalam syurga Allah. Kalau ada sejarum patah, jangan disimpan di dalam peti. Kalau ada silap dan salah, harap segala dosa Ustaz diampuni. Satu nasihat untuk content karakter, creator. Pagi hari mengail kelisa, dapat pula si ikan kelah. Jangan diburu like manusia, takut mengundang murkanya Allah. Wallahualam. Baik. Itu dia pesanan pantun. Jangan diburu like manusia, risau di murka Allah Ta'ala. InsyaAllah segala kandungan seperti yang kita buat ni juga, kita nak kejar redha Allah. Kita nak bagi inspirasi juga kepada penonton-penonton kita. Dan yang terakhir Ustaz, ini kita bagi betul-betul peluang kepada Ustaz. Kita punya program kita Hidup Ini Keras, podcast kita Hidup Ini Keras. Cuma kita nak bagi peluang kepada Ustaz untuk dendangkan perkataan hidup ini keras ni dengan gaya dan lahjah Ustaz sendiri. Alright. Ustaz kena tegakkan badan sikit sebab dia keras. Ustaz pantun lagi satu. Orang selalu jumpa Ustaz, dia nak cium tangan, Ustaz tak bagi. Kan? Ustaz pakai jubah bukan macam tu. Rubah bukan sebarang rubah. Rubah jelmaan seekor jin. Jubah bukan sebarang jubah. Dalam jubah ada seluar jin. Jadi ingat kepada semua, hidup ni keras, lembutkan.
dengan iman dan takwa. Wallahu a'lam. Baik, itu dia pesanan daripada Ustaz Hanafi. Ya, apapun kita nak ucapkan jutaan terima kasih sebenarnya Ustaz ya, kerana sudi meluangkan masa ya, dalam kondisi kesihatan yang kurang baik hari ini, tetap juga berkongsi sebenarnya banyak kan pengalaman hidup Ustaz dan juga nasihat yang Ustaz berikan kepada kita dan juga tentunya kepada penonton podcast ini. Ya, dan Ustaz, insya-Allah Ustaz meninggal dulu ke, kami meninggal dulu ke, penonton meninggal dulu ke, kalau kita jumpa di syurga, tarik kami ke syurga Ustaz. Insya-Allah. InsyaAllah. Baik Arif, kita pun dah di hujung sesi kita pada waktu ini. Jadi jangan lupa untuk saksikan siapa lagi yang akan kami bawakan ya dalam podcast Hidup Ini Keras pada episod yang akan datang. Jadi terima kasih sekali lagi kita ucapkan ya kepada Ustaz Muhammad Hanafiah Abdul Malik sebagai tetamu kita bagi episod kali ini. Ya, jumpa lagi Hidup Ini Keras, tapi kita cuba lembutkan dengan takwa dan iman kepada Allah. Assalamualaikum.